dia tak ada keris pusaka macam tu kan, tapi dia berhajat untuk cari keris yang dia rasa dia nak mewariskan kepada anak dia. Lepas tu jumpalah dua pendapat. Satu yang kata kalau nak yang layak pusaka ni adalah keris-keris yang bagi dia antik. Okey. Ada yang juga berpendapat tak masalah kalau keris walaupun buatan baru. Ni nak tahu jugalah pendapat macam mana tu kan. Yalah, antik dan baru ni ada keistimewaan dia lah. Kalau antik tu sebenarnya macam dia tahu keris tu dia buat untuk khas untuk kerajaan tu, kesultanan tu, khas untuk raja tu. Sebab tu kita tahu saiz dia tu tak lari. Masa saras 13, 15, 17. Maksudnya saiz inci ke apa? Inci, panjang dia bilang. Maksudnya dia macam production. Kalau nak jadikan pusaka, pandangan saya lebih kepada keris baru sebenarnya. Keris baru lah? Keris baru. Sebabnya keris tu ditempa untuk orang, pernah mendengar istilah kata keris tu ditempa untuk tuan yang pemilik ni. Kalau keris tu antik, ditempa untuk raja yang dahulu. Maksudnya kalau kita tempa sekarang, khas untuk kita lah. Kita yang minta macam tu. Kita, bagi saya, baik kita menjurus ke arah keris baru. Sebab kita tahu pembuatannya. Kalau nak kata buatan tu tak baik, tak boleh juga. Sebab keris baru kebanyakan guna balik besi yang lama. Tempa semula lah. Tempa semula.